Pernah tak terfikir kenapa harga kereta RM260,000 tapi pinjaman hanya 9 tahun? Tapi harga rumah yang sama RM260,000, kenapa bank paksa kita ikat sampai 35 tahun? Rasa macam tak adil kan? Anda mesti tertanya-tanya, kenapa bank macam sengaja nak kita berhutang? Adakah ini taktik bank nak makan profit semata-mata? Save dan like dulu video ni sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Sebenarnya bank tak kisah pun kalau anda nak bayar hutang rumah dalam masa 5 tahun ataupun 9 tahun. Masalah sebenar bukan pada polisi bank tapi pada kemampuan bayaran bulanan kita. Cuba kita kira sama-sama realiti sebenar. Jika anda ambil loan rumah RM260,000 untuk tempoh 35 tahun, bayaran bulanan hanyalah sekitar 1150. Dengan gaji bersih RM3,000, mungkin bank boleh luluskan pembiayaan anda sebab komitmen masih terkawal. Tapi kalau kita pendekkan tempoh jadi 9 tahun, sama macam loan kereta, bayaran bulanan akan melambung naik sehingga 2870 sebulan. Untuk lepas pembiayaan ini, gaji bersih anda mesti sekurang-kurangnya RM5,000 hingga RM6,000 sebulan. Sebab kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Ramai yang gaji tak lepas kalau ikut tempoh pendek sebab DSR atau nisbah hutang akan jadi terlalu tinggi dan terus burst. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Satu lagi sebab kenapa tempoh berbeza adalah nilai aset itu sendiri. Kereta adalah aset susut nilai. Bank tak berani bagi lama-lama sebab takut hutang lebih tinggi dari harga kereta nanti. Tapi rumah adalah aset yang naik nilai. Jadi bank berani bagi tempoh panjang. Kesimpulannya, bank bagi tempoh 35 tahun tujuannya supaya komitmen bulanan anda rendah dan pembiayaan anda mudah lulus. Kalau anda mampu dan gaji besar, anda boleh je bayar lebih untuk habiskan hutang rumah dalam masa 9 tahun. Follow Melissa for more tips.